Assalamualaikum gang. Welcome back to my channel. Jadi hari ni kita nak buat satu kerja DIY. Aku punya shower stopcock aku tu dia dah loose. Jadi bila kita tutup tu air masih meleleh je ataupun susah tutup. Jadi untuk hari ni kita akan buat kerja DIY tu. Cara-cara kita nak baiki stopcock. Ni korang tak payah beli. Tak payah beli, kita baiki je. Kita repair je, right? Stay tune. Okay guys, hari ni kita nak bagi shower stopcock yang bocor ataupun ketat. Sebelum mula kita pastikan air utama ditutup dulu. Ni penting supaya korang tak basah. Dan kemudian kita perlukan screwdriver. Dan kita buka dia punya penutup tu, and then kita umpis sikit keluar dah punya spring tu, baru kita boleh akses dia punya stopcock. Alright, jadi untuk kes aku kali ni, dia punya lubang stopcock tu agak kecil sikit. Jadi aku perlukan rotary hammer drill ni untuk aku besarkan sikit dia punya lubang supaya aku boleh buka dia punya stopcock. Pas lubang dah dibesarkan guna rotary hammer drill, kita boleh guna cordless impact wrench dengan deep socket 13mm. Tapi ni bergantung kepada korang punya size stopcock lah. Alright, sebelum korang buka stopcock, make sure korang tutup dulu bekalan air supaya korang tak basah. Lepas dah buka stopcock, check dia punya o-ring. Macam dalam kes aku hari ni, stopcock dia o-ring masih dalam keadaan baik. Cuma dia punya ada masalah grease dia tu. Baik, jadi sekarang ni dekat stopcock dia tu ada satu pin. Kita buka dulu. Dah buka dia punya pin dia tu, baru kita boleh keluarkan casing dia ni. Tapi ada ketat sikit dah. Kalau dia ketat sangat, kau ambil je penutup tu tadi, kau pusing. Nanti dia boleh terbuka sendiri. Inilah rupa stopcock tu. Okey, sekarang ni punca dia grease dah habis. Lepas kita dah tambah grease, kita ratakan dalam dia punya thread dia tu, barulah stopcock tu nak buka tutup tu jadi lebih lancar. Jadi tak adalah bocor lagi. Dah sapu grease, pasang balik stopcock dan cek ada bocor ataupun tidak. Kalau ada bocor juga, kau tukar je lah stopcock baru. Kalau kita cek tak ada bocor, tak payahlah beli baru. Jimat duit korang. Bila korang dah check, confirm tak bocor, nak buka tutup pipe tu pun dah senang, baru pasang balik penutup air. Kau nak pasang benda ni senang je. Kau pasang yang belakang tu, kau letak dia punya spring, ada punya stopper plastik tu. Lepas tu kau letakkan penutup air tu. Lepas tu tinggal kau ketatkan je lah guna screwdriver. Itu saja perkongsian aku untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.